Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kepada semua rakan-rakan untuk panduan awal pembinaan bengkel pembinaan web ataupun laman pengurusan sekolah dan aplikasinya untuk memasukkan data. Okey, kita pergi bahagian perkongsian. Bawah kat sini ada template. Kita kena copy dua ni lah, copy dan kita rename. Okay, kita copy template terlebih dahulu. Bahagian pautan. Okay, kat sini kita pergi bahagian file dan kita make a copy. Okay, yang asal ni kita boleh pangkah. Nanti kita kena rename lah ni. Contohnya kita kena rename kepada nama sekolah kita. Contohnya pengurusan SK Kota. Kita dah rename pengurusan SK Kota ni. Dan untuk publish, kita pergi bahagian publish website. Klik. Yang ni nanti saya akan ajarlah macam mana name dia punya URL. Ni saya buat dulu SK Kota lah. Okay, kemudian kita pergi bahagian setting, icon kita tambah. Okay, kita cari icon kita. So, klik open. Kita boleh guna icon yang kita upload tersebut. Klik dan kita klik done. Barulah kita continue to publish. Yang ni kalau kita nak boleh cari di search engine, contohnya Google Search dan okay, continue dan kita publish. Okay, itu selesai yang pertama untuk copy laman urusan. Jadi kalau kita lihat kita punya ni, okay, klik view website. Okay, ini adalah laman kepunyaan kita lah. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak laman skkota.my.canva.site. Yang tu pas ni lah. Okay, yang pertama dah siap. Kita tunggu dia sedang proses. Yang kedua, kita akan copy aplikasi. Klik pada pautan. Okay, yang ni ada tanya tadi, unable to load app. Tak apa. Kita pergi bahagian, kalau lah paparan tak keluar, kita klik ikon mata terlebih dahulu. Pastikan kita guna akaun delima lah kalau kita nak ramai yang boleh akses. Okay, kita pergi bahagian copy app sebelah kiri dan kita tukar nama ni, aplikasi pengurusan SK Kota. Ni contoh lah. Kemudian kita klik copy app. Okay, yang ni kita punya laman pengurusan. Hanya ada halaman utama. Nanti kita akan log masuk. Okay, dan satu lagi kita punya aplikasi lah sedang saya besarkan sikit, sedang copy. Okay, dah 100. Ni bila kita nak tambah, contohnya nak tambah item, kita log masuk terlebih dahulu lah. Dan defaultnya adalah admin. Passwordnya yang default my ppd kb. Tak masuk, no thanks. Password dia kita boleh tukar ni, my ppd kb ni kita boleh tukar, ataupun kita boleh tambah admin baru. Dia nak tukar password, silap, dan password my ppdkb, log masuk. Okay, kita tukar password lah. Ni kita nak tukar password lah. Password baru contohnya 1234.
sahkan 1, 2, 3, 4. Dah tak boleh, bila kita simpan, kita dah tak boleh guna password yang asal myppdkb tadi. Sebab kita dah custom admin. Kemudian barulah kita masukkan nama laman. Contohnya laman pengurusan. Ataupun kita terus masukkan SK Kota. Ini laman depan. Laman SK Kota. Slogannya kita boleh masukkan laman. Contohnya menuju kegemilangan. Kegemilangan contoh lah. Dan kita boleh masukkan logo lah. Contohnya kita boleh copy logo kita dan kita simpan. Okay. Lock keluar. Dah ada logo. Kemudian laman SK Kota menuju kegemilangan. Kita boleh edit lah. Laman utama kita belum masukkan lagi. Lah aplikasi kita. Ni dah siap ni. Kalau kita buat dah ada dalam ni kita klik ataupun kalau kita nak klik view lah. Ini yang simplenya. Okay, nanti kita nak connect antara data-data ni dengan yang kat sini. Masa kita berbengkel lah. Macam mana kita nak connect antara data daripada AppSheet ke laman pengurusan kota. Yang ni aplikasinya. Okay, kita nak tukar nama pengurusan. Saya copy di bahagian UX. Kita tu paste je. Berubah SK Kota. Dan kita save. Itu untuk panduan awal kepada peserta macam mana kita nak copy laman pengurusan dan kita nak copy aplikasi pengurusan. Nanti saya akan tunjukkan mungkin bab lepas ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak connect. Buat perubahan bila kita masukkan data-data ni, dia akan menuju ke laman pengurusan sekolah kita. Okey, sekian untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.